Hai, terima kasih di atas sokongan hebat daripada anda semua di Malam Gala Filem Telaga Suriram. Kami akan mai ke Alustag, ke Sungai Petani dan Bukit Petacam. Jumpa kami di sana bersama dengan Maya Karim dan barisan-barisan pelakon Telaga Suriram. Memang unexpected dia punya plot cerita tu. Korang semua kena tengok, kena datang, wajib datang sebab arahan Osman Ali ni luar biasa. Dia expected sikit sebab apa yang kita jangka lain, dia keluar lain kan. Saya rasa Osman Ali kita dah sedia tahu dia memang seorang yang sangat-sangat pandai buat cerita seram, menakutkan, tapi at the end of the day dia really pandai pasal relationship. Macam filem Osman Ali ni memang best. Dia misteri tu memang susah nak cari siapa yang bunuh Suriram. Pergilah tengok Telaga Suriram. Jadi korang tahu quality of pelakon-pelakon lama tu. 1 Mei ni di Pawagam dekat Malaysia, Singapura dan juga Brunei.